Dekat Setia Alam ada satu pot ni tersangat-sangatlah berbaloi nak bawa keluarga korang. Bukan makanan tempatan lah tapi sebelum tu follow Anna dulu ya. Serius, semua makanan dekat Taste of Pakistan Setia Alam ni memang sedap ya. Ini pertama kali Anna jumpa makanan resepi original dari sana sesedap ini. Yang dulang besar gedabat ni, yang ni bukan untuk seorang tau. Nah, yelah kalau nak perhabiskan seorang. Yang ini sangat berbaloi untuk 6 hingga ke 7 orang menterkedara. Sebab apa berbaloinya? Sebab korang akan dapat 3 jenis nasi. Nasi biryani, nasi Afghani pulau dan nasi Arab. Lepas tu ada 2 keping roni nan dan taruri roti yang dah dipotong macam ni. Nasi dengan roti ni korang boleh kunyah lah dengan lauk mutton karahi ni. Anna ni tak berani nak sumpah tau, tapi mutton karahi kat sini serius sumpah sedap. Tak pun nak kunyah dengan beef atau ayam kebab ni pun sedap juga tau. Ikut call lah nak makan macam mana pun, nak cicah mana-mana sos yang dibagi pun sedap juga. Dalam platter ni juga korang akan dapat 3 ketul crispy zinger burger. Serius, burger dia ni pun sedap weh, lembut sungguh. Roti dia pun jadi tak berderai. Jap, belum habis lagi. Ni ada ayam shawarma, ada fish tempura, ada fries. Malah korang akan dapat sekali 6 cawan air macam ni tau. Tak payah dah nak order asing-asing. Sangatlah berbaloi-baloi. Tapi kan kalau kau main dating berdua dengan skandal kau, pilih je BBQ platter ni. Walaupun sesuai untuk 2 orang kunyah, tapi portion dia ni 3 orang kunyah pun boleh. Korang tengoklah, ada semangkuk chicken karahi yang boleh dikunyah dengan nasi. Nasi ni pun korang boleh pilih. Atau kau nak kunyah dengan roni nan ni pun sedap weh. Ada chicken tikka buti dan chicken kebab skewer. Oh ya, selain daripada platter ni, ramai je juga suka roti cheese nan dorang atau panipuri dorang ni. Oh ya, siapa yang sambut birthday dekat sini, diorang nak bagi harga special tau. Untunglah koma. Dan kalau korang nak tempah catering pun boleh juga. Buat tempahan sekarang. So, apa tunggu lagi? Memang marem weh.